Malaysia Airlines lanjut gantung penerbangan ke Timur Tengah hingga 4 Mac. Malaysia Airlines melanjutkan penggantungan semua penerbangan ke dan dari Doha, Jeddah serta Madinah sehingga 4 Mac 2026 susulan perkembangan keselamatan di Timur Tengah dan penutupan berterusan ruang udara di beberapa kawasan terjejas. Menurut syarikat induknya, Malaysia Aviation Group, MAG, keputusan itu adalah lanjutan daripada pembatalan penerbangan yang dilaksanakan bermula 28 Februari hingga 1 Mac. Bagaimanapun, penerbangan ke dan dari London serta Charles de Gaulle Airport, Paris, masih beroperasi seperti biasa menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan zon konflik. MAG memaklumkan penumpang yang terjejas sedang dimaklumkan dan diberikan pilihan pengurusan perjalanan alternatif. Orang ramai dinasihatkan mengemas kini maklumat melalui fungsi My Booking serta mendapatkan bantuan menerusi sembang langsung dan pusat hubungan global syarikat penerbangan itu. Ketegangan di rantau berkenaan meningkat susulan siri serangan antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran yang memberi kesan kepada operasi ruang udara. Terdahulu, kira-kira 55 jemaah umrah Malaysia dilaporkan terkandas di Jeddah akibat pembatalan penerbangan awal pagi Sabtu.